Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Safira Balkis melaporkan untuk TV PSS Lesar Sanjak. Pada hari ini, SK Tanjung Minyak berbesar hati menerima kunjungan penanda aras daripada delegasi JPM Putrajaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Melaka semua ada, kota pelancongan dah ternama. Air pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Ada bermacam-macam hiburan, dari cak-kuncak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka, ada kelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Bumi Melaka, bumi bertuah, makannya sedap negeri. Bersama saya sekarang ialah salah seorang delegasi JPM Putrajaya yang terlibat dalam lawatan penanda arasan hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan untuk Puan. Tetapi sebelum itu, bolehkah Puan mengenalkan diri? Saya Puan Asinta binti Husin daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya sangat gembira lah hari ini kerana dapat datang ke sekolah ini melihat SK Tanjung Minyak, dan menarik perhatian saya sekolah ini apabila masuk adalah keadaan sekolah yang begitu ceria,
lapang dan bersih. Ya. Soalan saya yang pertama, apakah perkara pertama yang menarik perhatian Puan semasa tiba di sekolah kami? Seperti saya kata tadi, bila masuk sekolah ini dalam keadaan ceria. Sampai masuk dalam bangunan, saya tertarik dengan tangga Melaka. Tangga Melaka yang begitu dihias indah dengan corak-corak unsur Melaka. Yang paling penting adalah sekolah ini bersih. Seterusnya, bagaimanakah perasaan Puan apabila berpeluang menyertai lawatan penanda arasan ke sekolah kami ini? Saya lihat ada beberapa perkara yang saya menarik perhatian saya lah. Yang pertama ialah projek bola, di mana cikgu telah membawa pasukan bola ke peringkat yang lebih tinggi dan menyediakan store untuk penyimpanan bola-bola ataupun peralatan bola sepak. Hanya menggunakan di bawah tangga sahaja. Yang kedua yang menarik perhatian saya ialah di mana pihak sekolah telah menyediakan taman ya untuk murid-murid belajar dengan lebih lebih kesan dan menarik, di mana yang paling menarik perhatian saya ialah taman payung dan yang dihiasi dengan penggunaan barang-barang terbuang seperti tayar, dihias indah menjadi corak ikan, menjadi itik ataupun angsa. Yang ini memberi satu inspirasi kepada murid untuk berada dalam taman dan berehat di taman dan menenangkan fikiran. Ya, jadi seterusnya murid-murid lebih berminat untuk hadir ke sekolah. Ya. Akhir sekali, apakah pandangan dan harapan Puan berkenaan lawatan penanda arasan pada hari ini? Okey, harapan saya sekolah ini boleh buat lebih lagi, lebih baik lagi dan lebih banyak projek lagi. Dan saya nampak ada beberapa projek yang sedang dibangunkan. Dan harapan saya bila saya hadir lagi ke sekolah ini suatu masa akan datang, sekolah ini akan ada lebih banyak lagi projek yang lagi menarik yang boleh dikongsikan bersama saya. Saya pun dah katakan tadi, saya yang menarik perhatian ialah kaedah pengumpulan botol-botol air yang telah digunakan, yang pelajar boleh buang botol tersebut di aras atas, guna dia sediakan yang paip dari air, masukkan botol dan botol tu terkumpul di bawah. Itu adalah satu inovasi yang saya tak pernah lihat lagi. Ya, banyak inovasi kaedah orang mengumpulkan barang, itu adalah antara inovasi yang saya tak pernah lihat lagi. Itu yang paling menarik perhatian saya lah sebenarnya. Jadi harapan saya sekolah ini boleh menghasilkan lebih banyak inovasi yang boleh dikongsikan kepada semua sekolah-sekolah di Malaysia. Itu harapan saya. Terima kasih Puan atas perkongsiannya amat berbaloi. Sama-sama. Terima kasih kepada adik Safira. Semoga saya doakan Safira akan dapat menjadi anak yang baik. Ya, yang pertama ialah akhlak, ya. Yang kedua ialah ilmu. Jika tiada akhlak yang baik, ilmu yang sangat banyak pun tidak ada gunanya. Ya, dia mesti bermula pada akhlak dan kemudian kepada ilmu yang baik. Ya, semoga berjaya menjadi masyarakat yang berguna untuk Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Diharapkan lawatan penanda rasaan pada hari ini membuahkan hasil dan sedikit sebanyak dapat memberi faedah kepada kedua-dua pihak terlibat, iaitu SK Tanjung Minyak dan juga JPM Putrajaya.